kasih Anda masih menyaksikan debat Cawapres Pilpres 2019 dan putaran pertama debat ini akan dipandu oleh rekan saya Putri. Terima kasih Alvito. Bapak-bapak, calon wakil presiden nomor urut 01 dan 02. Debat pada segmen ini akan berlangsung selama 8 menit. Dan masing-masing kandidat kami berikan kesempatan untuk mulai bertanya sebagai pembuka debat, lalu langsung dijawab. Pertama, kami persilakan Cawapres nomor urut 02 melempar pertanyaan pembuka. 你的小可爱突然出现，给你我的小心心。没有人可以比本宝宝更凶。用2个字来形容我的另一半，那就是在哪儿？虽然你不说，但你心里一定知道我是你的小仙女。你不要紧张，我不是什么好人。真羡慕那些有对象的人，我除了帅一无所有。人家超委屈的。这朵小花花送给你哦。给你我的小心心。你的小可爱想吃好吃的呢。喂，我的小可爱在吗？你说我小可爱，你是不是喜欢我啊？真羡慕那些有对象的人，我除了帅一无所有。我的英文名字叫那么美，美的不要不要得。我不是你最爱的小甜甜了吗？你不要紧张，我不是什么好人。为什么男朋友还没有出现？俺就静静看你们秀恩爱，一言不合就
Kita harusnya bersatu, bergandeng tangan, bukan saling bertikai, dan bukan saling memfitnah.